kita sendiri pun di pihak PSM dan juga jurulatih kebangsaan susah nak pilih player. Dan sampai satu ketika nanti mungkin kita sendiri pun di pihak PSM dan juga jurulatih kebangsaan susah nak pilih player. Sebab terlampau ramainya killer-killer yang bagus. Terlampau ramainya feeder-feeder yang bagus dan teko-teko yang bagus. Ini yang kita nak. Sebab tu kejayaan untuk melaksanakan NSTDP ini adalah kejayaan akan dapat tu sekiranya semua bergabung tenaga dan ramai pihak yang membantu kita. Pihak sekolah ni of course. Dan sebab tu saya nak betul-betul tengok macam mana struktur daripada atas ke bawah supaya daripada dia bentuk piramid, saya tengok dia sistem tu bentuk piramid. Supaya daripada bawah ni betul-betul sampai ke akar rumbi. Dia masalahnya NSTP ni kalau satu negeri satu, katalah saya letak di Selangor lah katalah NSTP letak di ujung Banting ke di mana sekolah. Masalahnya di tempat-tempat lain nanti ada player yang tak dapat bersama. Macam mana kita nak ambil player-player di luar daripada tu yang tak tersenarai daripada pusat latihan negeri yang mereka dapat bersama tu. Sebab ini melibatkan full time. Kita nak keciciran berlaku. Kalau katalah di Banting kita buat contohnya, of course lah di sekitar tu je yang boleh. Jauh takkan mungkin kecuali dia boleh datang seminggu sekali.